dari segi sejarahnya adalah wilayah-wilayah kecil yang diduduki oleh komuniti masyarakat Minangkabau yang berhijrah daripada Sumatera Barat sejak daripada abad ke-15 lagi. Daerah-daerah seperti Rembau, Celebu, Kuala Pilah, Johor, Tampin, malah daerah Naning dan Alur Gajah diwarisi oleh masyarakat Minangkabau yang mengamalkan adat pepatih dan corak pengurusan kehidupan seharian mereka juga berdasarkan amalan adat pepatih. Kami telah berkunjung ke daerah Padang dengan menaiki pesawat yang membawa kami ke lapangan terbang antarabangsa Minangkabau di Padang, Sumatera Barat. Tujuan kami adalah untuk melihat sendiri peranan adat pepatih di kalangan masyarakat Minangkabau yang telah diamalkan sejak ratusan tahun di sini. Masyarakat Minangkabau telah mengamalkan dua adat yang menjadi asas kehidupan masyarakat Melayu di Sumatera dan Malaysia. Ia dikenali dengan nama adat pepatih dan adat temenggung. Mengenai asal-usul adat perpati dan adat ketemenggungan, berasal dari orang ini dua beradik tapi lain ayah. Yang ayah Datuk Ketemenggungan adalah keturunan raja, tidak disebut Raja Sangsa Purba. Sedangkan ayah dari Datuk Perpati Nasebatang adalah Cati Bilang Pandai. Jadi Datuk Ketemenggungan berhak menjadi raja dan Datuk Perpati Nasebatang tidak berhak karena dia bukan anak raja. Nah, setelah diadakan perdamaian, dibagilah alam Minangkabau ini. Yang satu dinamakan Kutu Piliang, yang itu kekuasaan Datuk Ketemenggungan. Dan yang satu lagi Datuk Perpati Nasebatang, kekuasaannya di dalam kerajaan atau adat perpati. Umumnya, ramai yang tidak tahu latar belakang di sebalik amalan adat pepatih dan adat temenggung ini. Berdasarkan kepada buku adat The Legacy of Minangkabau yang ditulis oleh Tan Sri Dr. Rais Yatim, menyebut menurut Tambo Minangkabau, secara asal-usul Datuk Temenggung adalah anak kepada Sri Maharajo Dirajo, hasil perkahwinannya dengan Putih Reno Jelito dan adalah seorang raja kerajaan Minangkabau. Manakala Datuk Pepatih Nasebatang pula adalah anak Putih Reno Jelito yang berkahwin dengan Catri Bilang Pandai selepas kemangkatan Sri Maharajo. Kedua beliau ini sering bersaing di antara satu dengan lain. Yang sulung iaitu Datuk Temenggung berketurunan diraja, mengamalkan sistem aristokrat, sedangkan adiknya Datuk Pepatih mengamalkan sistem persamaan iaitu demokratik. Jelas di sini bahawa sistem adat Temenggung bersifat royal atau diraja, manakala sistem adat pepatih lebih bersifat demokratik. Kami telah melawat batu batikam yang terletak di Jorong, Dusun Tua, Kabupaten Tanah Datar. Di sini terdapat satu batu sejarah bekas tikaman keris Datuk Pepatih Nasebatang sebagai simbol perdamaian penyelesaian pertelingkahan antara pemimpin. Datuk Pepatih dan Datuk Temenggung yang memiliki dua doktrin amalan adat yang berbeza. Namun, setelah mencapai persetujuan untuk berdamai, dan tikaman pada batu ini adalah simbolik kepada perdamaian tersebut. Kami pulang ke Malaysia untuk meninjau pula adat pepatih yang tersebar luas di Negeri Sembilan. Di dalam susunan hierarki adat Temenggung yang dipraktikkan oleh hampir kesemua sistem diraja yang terdapat di Malaysia, raja yang memerintah diikuti oleh seorang bendahara, diikuti pula oleh seorang temenggung yang berurusan dengan hal ehwal maritim. Ini diikuti pula oleh seorang penghulu bendahari, penjaga kewangan dan seterusnya seorang syah bandar. Berbanding pula dengan sistem pentadbiran adat pepatih yang sesungguhnya jelas berbeza, di mana yang tuan besar adalah pemimpin negeri yang utama,
diikuti oleh undangan luak yang mempunyai kuasa yang besar dalam pelantikan yang tuan besar itu sendiri. Ini diikuti pula oleh lembaga, bapa dan seterusnya anak luak. Dalam pengurusan adat Temenggung, pelantikan seorang sultan telah ditentukan dari awal oleh sultan itu sendiri dengan melantik waris anak lelaki sulungnya sebagai Tengku Mahkota. Apabila sultan mangkat, Tengku Mahkota secara automatik menjadi sultan yang baru. Namun, keadaan ini berbeza dengan adat pepatih. Proses pemilihan pengganti raja hanya akan ditentukan apabila seorang raja mangkat di kalangan waris-waris tahta yang sah yang dikenali sebagai putera yang empat, iaitu Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Laksamana, Tunku Muda Serting dan Tunku Panglima Besar. Namun, pemilihan yang tuan besar terletak di tangan undang yang empat, iaitu Undang Luak Sungai Ujong, Undang Luak Jelebu, Undang Luak Rembau dan Undang Luak Johor. Jelas peranan Undang Luak sangat penting dalam adat pepatih ini. Jadi apabila seseorang yang di-Pertuan telah dilantik, yang di-Pertuan akan melantik 4 orang raja bergelar. Ya, yang paling kanan sekali ialah Tunku Besar Seri Menanti. Ini yang paling kanan sekali. Dan biasanya yang paling kanan ini Tunku Besar Menanti dijawat oleh anak sulung yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Apabila berlaku penggantian seperti kematian dan sebagainya, Datuk-Datuk Undang akan bersidang, ya, dan memilih 4 orang, salah seorang daripada 4 raja bergelar tadi, ya, Tunku Besar Menanti, Tunku Besar Serting, Tunku ada 2 lagi, saya tak ingat gelarannya, dan pilih daripada 4 orang, sesiapa pun layak untuk dipilih. Jadi 4 orang sama tarafnya, anak raja bergelar tadi boleh menggantikan mana-mana. Jadi tidak semestinya, ya, yang pertama dilantik, yang kedua terpulang kepada budi negara yang Datuk-Datuk Undang tadi.